Naik titi sirat. Naik titi sirat tak tahu pula, wallahu alam berapa tahun pula. Nabi kata bila jalan ni ada orang kelajuan kilat, dia langkah kaki kanan, langkah kaki kiri duduk depan syurga dah. Dan ada orang, hadis Nabi, kelajuan kuda yang pantas. Dan ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, dan ada orang yang menyulur. Ada orang lepas setahun jatuh, ada orang lepas 5 tahun baru jatuh, ada orang berjalan 20 tahun jatuh. Jatuh di mana? Bawah. Gaung lah, bukan 1 kilometer, gaung. Dan suasana titi sirat adalah hitam. Sebab apa hitam? Sebab apa gelap? Kerana titi sirat diletakkan di atas neraka jahanam, dan keadaan neraka jahanam adalah gelap. Sebab tu titi itu gelap. Maka ada orang wajah dia, anggota wuduk dia bercahaya, maka dengan cahaya itulah menjadi pedoman bagi dia untuk menghabiskan perjalanan seorang diri dia di atas titian sirat yang maha